Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Fakri dari University Sains Islam Malaysia di dalam podcast Jiwa Siswa. Jiwa Siswa, Jiwa Merdeka. Bersama saya pada hari ini saudara Dan nama saya Muhammad Hasif Faizuddin daripada Universiti Teknologi Petronas. Dan pada hari ini kami bersecara langsung di Universiti dari UiTM Shah Alam yang kami berada di lobi Dewan Agung Tuanku Chancellor, bersempena dengan dialog dan bersempena dengan makmal dan dialog kemenjadian mahasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, untuk episod kali ini kita akan membincangkan tentang lonjakan ke-7 RPTM, Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia, iaitu keunggulan global. Okey, topik ni sebenarnya memang sangat menariklah untuk kita bincangkan. Sebelum itu, ayolah kita sama-sama untuk memperkenalkan panel kita. Baiklah, terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir ke Jiwa Siswa Podcast ni. Izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Sila. Nama saya Muhammad Fardinhan bin Haji Nausan. Saya daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Saya mengambil ijazah sarjana muda hubungan antarabangsa. UPNM, bukan salang-salang orang ni. Allah Akbar. Jalan-jalan askar. Reaksi dia lain macam bila dengar UPNM ni. Betul, dia rasa macam aura. UPNM. Allah Akbar. Tentera. Okey, terima kasih kepada saudara atas perkenalan sebentar tadi. InsyaAllah sebelum kita mula, mungkin ramai penonton tertanya, apa sebenarnya maksud keunggulan global ni dalam konteks pendidikan tinggi? So, mungkinlah daripada segi pandangan daripada saudara Hafiz, pandangan daripada saudara Hasif, apa sebenarnya? Okey, jadi secara mudahnya lah, keunggulan global ni dia bermaksud Universiti Tempatan ni bukan sahaja cemerlang dalam negara, malah kita nak lebihkan lagi. Instead of dalam negara, why not kita kembangkan lagi supaya dia keluar negara. Sebab kenapa stay kat satu tempat kalau kita boleh expand? Macam tu. Betul? Setuju kan? Setuju. Kan? Maksudnya saudara Hasif katakan tadi visibility lah. Ya, visibility di tak kisahlah universiti awam ke, swasta ke ataupun JLU, tak ada masalah. Okey. Okey, Malaysia juga mempunyai aspirasi untuk bergerak daripada sekadar hub pendidikan serantau kepada hub pendidikan global seperti mana yang saudara Hasif sebutkan seperti tadi. So, tanpa membuang masa, ayolah kita beralih kepada soalan yang pertama. Okey, saudara Fardin, sudah Baik. bersedia? Bersedia, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, untuk saudara Fardin, bagi soalan pertama, mengapakah keunggulan global penting dalam memastikan universiti tempatan kekal relevan dan berdaya saing di peringkat antarabangsa? Okey, bila kita dengar terma antarabangsa ni, kita di setiap minda mahasiswa ni kita fikirkan, okey, universiti mana yang paling on top in terms of international. Okey, UM nombor berapa di peringkat antarabangsa. Sebenarnya keunggulan global ni kita nak fokuskan the survivability of our national university or university that is inside our country. So dengan adanya RPTM ni, dia akan tolong bantukan jadikan kita dikenali sebagai yang tadi saudara Fakri cakap, which is kita hub pendidikan serantau ke hub pendidikan antarabangsa. Betul. Jadi saya percaya RPTM ni boleh tolong bantukan untuk memperkasakanlah keunggulan global ni. Okey, terima kasih kepada saudara Fardin. Ya, sebab sekarang macam apa yang saya nampak lah, sekarang ni saingan antara pendidikan ni agak tinggi lah. Kalau kita nak bandingkan kita punya daripada segi pendidikan kita dengan luar negara, kita masih tengah membangun. Jadi kita agak ke belakang sedikit, tapi kita masih still strong untuk membangun. Kita masih ada peluang untuk mengembang lah orang kata. Ada apa pun nak tambah ke Fakri? Mungkin daripada peringkat saya mengharapkan supaya peringkat universiti kita ni, macam saya kata tadi, visibility dipandang di luar negara. Maksudnya orang negara tahu yang universiti kita ni macam mana, hebat ni macam mana. Kehebatan yang ada dalam universiti awam kita ni, swasta ke apa pun, hebat di mata orang luar juga. Bila orang macam contoh kita tengah cakap dengan orang international, lepas tu tiba kata, "Oh, you from Malaysia. Oh, I know this university, that university." Oh, kita rasa bangga dah juga sebenarnya sebagai orang Malaysia, betul tak? Ada yang sebut macam tu dah rasa bangga dalam diri. Macam saya daripada Malaysia, ni orang-orang pandang Malaysia tinggi. Alhamdulillah.
Betul. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan kedua, boleh Fadin? Boleh. Okey. Soalan dia macam ni. Bagaimana kerjasama dan jaringan antarabangsa dapat tingkatkan lagi kualiti pembelajaran kita serta berikan pendedahan global? Baiklah, soalan yang agak menarik. Kualiti tentang pembelajaran di luar negara ini akan membantu kita dari segi kepimpinan di masa hadapan nanti. Sebab bila kita mengurus organisasi, bukan sahaja kita mengurus orang nasional, namun kalau kita bekerja di dalam organisasi yang berperingkat antarabangsa, kita perlu Komunikasi dengan berkomunikasi dengan orang luar. Betul. Kena fasih dalam bahasa Inggeris supaya tidak ada kesalahfahaman. Maksudnya kita akan ada kesiapsiagaan tu bila bercakap dengan interact dengan orang luar. Ya, betul. Sebab benda ni agak bahaya jikalau terdapatnya kesalahfahaman, contohnya berunding tentang salah satu dasar di antara negara ni, negara A dengan negara B. Jikalau ada sedikit kesalahfahaman, akan berlakunya konflik secara dalaman. Betul. Dan Itu kita nak elakkan lah. Rosakkan perundingan tersebut. Jadi berhubungan kita jadi renggang situ lah. Ya, betul. So jadi exposure untuk mendapat pendidikan yang berkualiti di peringkat global memang penting. Memang penting di pandangan saya. Okey, pada pandangan saya pula kan, bila kita adanya kerjasama dengan betul jaringan global antarabangsa ni, kita secara tak langsung kita boleh dapat tau. Kita boleh adakan program mobiliti pelajar. Maksudnya kita boleh buat MOU dengan luar negara. Betul. Indonesia, Singapura dan semualah negara-negara yang dekat dengan Malaysia, kita boleh buat MOU untuk tukar orang kata exchange student, pertukaran student. Untuk sama-sama lah kita bangkitkan apa yang kita dapat kat negara diorang, kita boleh bawa ke sini pula. Kita boleh bawa ke sini juga. Betul. Sebab kalau kita tengok kan, kalau kat Malaysia saja dekat universiti kita mesti ada orang international. Ya, betul. International pun bukan daripada satu negara je. Ada banyak negara. Dari situ kita boleh nampak kita punya budaya dia orang lain. Diversity kita lain. Bila kita semua campur-campur, kita dapat macam dia punya budaya sangat interesting. Kita akan belajar pasal dia akan belajar pasal kita. Kat situ kita dapat rapatkanlah silaturahim kita tu dengan dia orang. That's the interesting part. Bila kita dah expose to different types of people, ni bukan nak kata racist lah, tapi di peringkat mahasiswa pun kita tengok jikalau nampak student international, kita kurang berinteraksi dengan mereka sebab kita rasa uncomfortable. So kita kena get out of our comfort zone untuk kita berinteraksi dengan semua, biar semua adil, biar you biasa now, so when you work later you'll be used to it. Tak ada masalah lah time kerja kan. Betul juga. So that's a nice point from you. Betul lah tu. Bila kita belajar luar negara kan, sebenarnya bukan kita belajar ilmu saja. Kita banyak betul soft skill, cara bercakap, cara kita interaksi dengan orang. Macam mana cara kita nak yakinkan dengan orang ni boleh pergi ke negara kita untuk dapatkan pendidikan yang setara dengan antarabangsa yang lain. Betul. Okey, seterusnya mungkin saya akan beralih kepada soalan nombor 3, boleh kan? Boleh. Okey, pada pandangan saudara Fadin sebagai seorang mahasiswa UPNM, jauh manakah pengalaman pembelajaran bertaraf dunia dapat membantu melahirkan graduan yang bersedia bersaing dan memimpin di peringkat global? Seperti saya cakap tadi, pada pandangan saya, pengalaman untuk mendapat pelajaran yang bertaraf dunia ni amat penting untuk dari segi kepimpinan dalam berorganisasi. Contohnya, biasanya kita pergi ke negara-negara Indon, tapi tiba-tiba perlu berinteraksi dengan orang Cina. Betul. Budaya orang Cina dengan budaya orang Indonesia berlainan. So kita tak nak ada kesalahfahaman budaya. Kita nak elakkan, contoh kita buat satu tindakan ni agak rude for this type of people. So kita kena at least dapat some kind of exposure from every country, at least, so that we can get the idea to be sopan. Apa yang tak dia buat, apa yang dia boleh kan. Betul juga. Sebab setengah country lain-lain dia punya adabnya kan. Ya, betul. Contoh kalau kat Jepun, kalau kita tak habiskan makanan diorang, dia kata macam kita tak, kenapa dia kata macam tak sedap ke apa. Betul. Lepas tu
makan kena makan macam mana macam ni. Lagipun Pakaian ni. kalau kita dapat this kind of international exposure, kita tak adalah di label as just pekerja yang biasa. Namun kita keluarkan satu idea yang kita boleh berunding. Kita boleh what's the perfect word for it bernegosiasi lah. Bernegosiasi, faham? Bermesyuarat. Betul. Sebab di alam kerja pun kalau kita lihat, alam kerja company besar-besar, company international pun banyak international, orang-orang international juga. Jadi kat situ contohlah kita jadi team leader untuk satu department tu. Department kita tu tak semestinya semua orang Malaysia, betul tak? Kita kena manage dia, kita kena tahu apa yang orang ni macam mana. Kalau macam kita sebagai Islam, kita ada masa solat kita. So kita kena jaga benda tu lah. Yang orang lain tak tahu lagi macam mana. Macam mana dia punya schedule pula, kita nak susul orang tu pula. Banyak benda kita kena fikir bila kerja dengan orang-orang international ni. Tapi seronok. Sebabnya diorang ni kita boleh bertukar pandangan, perspektif, experience. Contoh macam kita ingat kita okey dalam bab dalam apa orang kata, berborak, apa presentation apa semua. Tapi bila kita dengar orang international ni pula yang bertukar, kita tukar tempat, kita yang duduk, dia yang bercakap, kita dapat lihat macam perspektif lain. Macam orang tu macam macam ni dia boleh borak, macam ni aku boleh tambahkan ni dalam aku punya skill. Kita dapat lihat kat situ macam kita boleh tambahkan experience kita dengan kita belajar daripada orang lain. Instead of kita just duduk dekat stay satu tempat, macam kita dah satisfied dengan kita punya level, kita boleh upkan lagi. Kenapa kita kena stay dekat satu tempat kalau kita boleh upkan lagi kita punya level? Betul tak? Betul. Sebenarnya ni dapat bantu juga kita dalam kerjaya lah lebih kurang. Contohlah kalau kita nak belajar, betul kita nak kerja kat luar negara, kita nak sangat kerja kat Jepun. Bila kita dah bergaul dan betul dah berpengalaman, berinteraksi dengan orang-orang macam ni, so senang untuk kita dapat kerja. Betul. Sebab kita dia punya communication skill tu dah ada. To add up that point, contohlah kalau kita nak kerja di luar negara tapi kita degree tak ada langsung exposure tentang antarabangsa. Tiba-tiba you apply to work in Japan. How do you expect that you will be accepted in Japan if you don't have any some sort of international exposure? So with sekecil mana pun exposure international tu, contoh Indonesia ke Singapura, asalkan ada exposure. Betul, ada sikit kan. Sebab dia first step tu yang kita kena ada sebenarnya. Biasanya first step tu yang susah nak dapat tu. So tak adalah masa dia kerja dia terus ni culture shock. Tak, itu susah, itu susah. Susah nak catch up. Betul, takut nanti kan kita punya kalau dah kerja ada KPI kan. Kita punya key performance individual susah. Nanti nak catch up KPI kita payah. So at least kat situ dia dah ada macam betul lah macam Fadil cakap lah, exposure macam mana kita nak handle orang macam ni, macam mana kalau kita dekat tempat orang ni kita kena buat apa. Betul juga lah tu. Betul, ni secara tak langsung kan, bila kita buat benda tu, masyarakat Malaysia sendiri pun dah dipandang baik oleh orang luar. Maksudnya orang dah tengok, oi, Malaysia ni senang nak adapt, senang nak betul interact dengan orang luar macam mana pun. Walaupun dia betul kita tak faham bahasa dia orang, tapi dia orang rasa selesa dengan kita. So secara tak langsungnya boleh katakan kita punya common sense tu ada lah. Ni kira kita berdiplomasi dengan dapat berdiplomasi dengan mudah lah dengan dia orang. Tak, dia walaupun dia juga dapat tambah lah kita punya sebagai image sebagai orang Malaysia. Bila kita orang Malaysia keluar, bila kita sopan dengan orang, kita senyum, kita apa. Biasanya kalau kita tanya orang international, what's your first impression of Malaysian? Dia orang akan cakap kita ni friendly, baik, senang nak borak, ceria selalu. Kat situ kita boleh nampak lah yang image Malaysia ni makin lama makin meningkat lah kat situ. Betul. Jadi berdasarkan perbincangan kita pada hari ni, Fakhrul ada nak bagi kesimpulan ke? Saya rasa peringkat saya pun saya dah selesai kot. Okey, faham. Okay. Tak apa. Bincang ni dapat kesimpulan kita dapat tengoklah bahawa keunggulan global ni bukannya sekadar kita nak kejar nama ranking universiti mana yang power. Tak. Kita sepatutnya sebagai orang Malaysia, satu Malaysia ni kita patut kerjasama untuk tingkatkan kita punya taraf pendidikan kita supaya dapat berdiri side by side dengan orang-orang luar negara. Itu patutnya kita kena tengok. Pendidikan kita tu kena ada sebenarnya. Betul. Jadi dengan itu, sebabkan kita tak cukup masa lah kan, kita terpaksa mengakhiri kita punya programnya lah. Okey, terima kasih dekat Fadil kerana sudi datang pada hari ini. Terima kasih juga kepada
Inilah. Yayasan Perkasa Siswa, Biasa- Majlis Debat Universiti Malaysia. Betul, terima kasih juga atas kepada- anjuran program podcast siswa ni. Betul. Okey. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Rancangan kita ini berteras kepada dua prinsip kerangka besar kita. Berakar ke bumi supaya jangan lupa bahawa kita ini anak Malaysia dengan nilai dan budaya dan akhlak dan kemanusiaan, kekuatan asasnya dan kerencaman kaum dan budaya. Tidak ada makna kita luncurkan dengan hebat begitu ramai. Bagi sambutan begitu baik. Dan saya dengar tadi taklimat demi taklimat luar biasa. Ini memang kelas pertama peringkat antarabangsa. Tapi ingat cabarannya itu pada pelaksanaannya.